So to be honest cakap, kita di Ambrose collaborate dengan SPC ni, kita tak tahu langsung mana tempat-tempat yang diorang nak bawa kita. Kita hanya tahu pada waktu yang akhir-akhir saat Huh? Okay, this is Labenda guys. Labenda, Lady Boss. Design and print founder Bobby. Bobby so far okay? Lapar dulu tau, bukan ngantuk. Okay InsyaAllah. Ada Panadol. Okay, lagi kita nak start guys. Yang penting. Okay, equipment semua dah set up, night vision dah set up. Okay guys, ini for real lah guys Labenda tadi dah dengar suara apa? Suara perempuan. Dah ada suara perempuan nangis guys. Jangan cakap apa. Assalamualaikum. Apa lalu tadi yang Kelawar. yang kelawar. Yang lalu kelawar. Thank you so much. Okay, tempat sejarah ni adalah perkampungan. Okay, so di mana orang buang-buang barang kat sini. Angah pernah jalan seorang. At the same time, I pun pernah jalan seorang guys. Okay guys, what is going to be happen Ini adalah kursi yang akan diorang duduk. Aku ingat ular guys tadi guys. Aku ingat ular sekali bukan. So, okay. Diorang akan duduk dalam keadaan gelap macam gini. That means they will not see each other, melainkan diorang berbual. Okay. Night vision camera will be dekat sana. Korang nampak tak tu? Itu night vision camera. Okay. So they will stay macam gini. Diorang boleh nampak one tiny dot. Itu lampu je. Orang semua gelap macam gini guys. Okay. Dalam penghujungan hutan tu, diorang akan duduk. Diorang akan mulakan sesi uji nyali. Okay, korang akan tengok kamera macam gini guys. Pusing. Tak, jangan dekat sangat. Jangan dekat. Jangan dekat. Hello, ke belakang ni makin ke depan. Belakang. Kamera tak nampak belakang sangat. Tak ada kamera nampak. Okay, dah. Bangun. Hello. Masuk. Tak, sini boleh. Boleh. Asalkan luar jangan menghadap ke sini. Okay. Start now InsyaAllah. Okay, everything go smooth. Amin ya rabbal Kalau alamin. ada apa barang atau apa-apa terperanjat, jangan bangun daripada kursi, jangan langkah kaki keluar daripada compound yang tadi yang ada tunjukkan korang tu. Jangan tunjuk mirror Jangan tunjuk mirror EMA. Macam mana nak tunjuk benda ni akan bunyi? Siapa pengai kau pergi? Tak, EMA akan bunyi je. Bunyi je. So tak kisahlah. Tak kisah. Nak tunjuk pun boleh. Kadang-kadang dia boleh nampak, kadang-kadang dia tak nampak. Tak boleh silent mode apa? Mana boleh letak silent mode? Macam nak bawa je ni. Diam, Miro diam. Okay. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Time check 1:10. Ujian start for now. Good luck. Thank you. Aku je lah. Guys, aku boleh biol duduk dengan dia guys. Ni kita kalau cakap, kita kalau cabar dia orang betul-betul buat lah. Cabar apa? Cabar nak duduk sendiri? Tak, bukan. Habis? Tak apalah, tak jadilah. Tak, bukan takut. Habis? Tak nak cakap nak sponsor, kalau views naik 100k dia betul-betul naik. Tak mau. Tu tergentut. Sorry guys, tergentut. Kalau bunyi, tu bunyi kentut. So, dia tak boleh dengan surrounding. Aku tak boleh dia sikit. Dia angin keluar, jangan angin masuk. Okay, faham? Betul tak? Kalau betul, cakap betul. Betul lah, betul. Hai Bobby, tempat duduk aku tu. Lady Boss punya. Dia tadi kentut. La ilaha illallah. Balik guys. La ilaha illallah. Ni dah masuk waktu apa? Rapatkan saf. Boleh rapatkan saf La ilaha illallah. Oi, dia main tangan oi. Bobby, relax Bobby. Bobby, jangan dah cakap relax Bobby. Relax. Baca dalam hati Bobby. Dia macam dah tak peduli kau walkie-talkie je. Tu pasal. Tak boleh kena cakap. Apa-apa relax je Bobby, apa-apa relax je. Nak doa, nak baca dalam hati. Tunggu jangan relax. Allah. Relax. Jangan sebut apa-apa, senyap je Bobby. Jangan sebut apa-apa. Okay, Dan. Ya. Ignore dia, Dan. Relax je. Okay.
nampak kau Dan. Just matikan diri je, biarkan dia. Tahu. Okay, kamera dah detect off dah start off dan bergerak bersama tumpang kamera. Radio check. Oh. Send over. EMF detected guys kalau korang dengar. Allah. Bobby relax Bobby. Tak mau pergi baca apa-apa Bobby, tak mau baca apa-apa. EMF detected. Relax. Maybe surrounding around nearby je. Yeah. Pass by. Tak baca Mirul. Hmm.